Jadi kita kena kenal pula sahabat. Jangan sahabat ini dicerca atau dikritik tak tentu pasal. Sebab sahabat-sahabat ini mengikut ulama-ulama kita sekurang-kurang sahabat, lebih lagi daripada sebesar-besar wali. Wali mana pun yang bukan sahabat, apa pun sebutlah, siapa pun, kutub ke rauf ke apa ke, dia tak akan melebihi sekurang-kurang sahabat. Itu kedudukan sahabat besar, tak akan melebihi, di bawah lagi daripada sahabat itu. Sahabat lebih tinggi kedudukannya. Dengan sebab itu dia sebut sahabat, sebab sahabat itulah yang bawa kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sahabat itu diragui, maka Al-Quran dan As-Sunnah juga akan diragui. Itu akibatnya. Jangan kita kata sahabat itu tidak masuk. Apa salahnya kalau kita kritik? Dia salah. Jangan kita fikir begitu. Kita kena fikir macam lain. Orang akan ambil kesempatan daripada percakapan kita yang seperti itu. Orang akan kritik berlebih-lebihan sehingga akhirnya ragu terhadap sahabat. Kalau ragu terhadap sahabat, seperti Syiah misalnya, hanya tinggal beberapa orang sahabat saja yang Islam, yang lain semuanya murtad, semuanya kafir. Jadi kalau begitu bagaimana kita nak percaya dengan Al-Quran yang ada ni, dengan hadis? Sebab Al-Quran dan hadis ini dibawa oleh orang-orang yang jahat, seperti yang diajarkan oleh mereka, orang yang gila kuasa, mementingkan dunia. Semua sejarah akan berubah. Yang mana pula sahabat yang sanggup mati kerana Islam, sahabat yang mengorbankan semua harta bendanya, itu yang mana pula? Jadi semua kena ubah. Ini sebab ada yang berfahaman tak betul, salah. Itu sebab Ibnu Majah mulakan kitabnya dengan ittiba' sunnah, lepas tu manaqib sahabat. Kita perlu sedar kedudukan mereka. Kita tak boleh kata dia tidak masuk. Sahabat ada mencuri, sahabat ada minum arak, sahabat ada berzina. Dalam hadis-hadis besar-besar macam Bukhari ni pun ada sebut. Kita tak boleh kata begitu. Tapi kita kena kata begini, Allah SWT menurunkan hukum. Setiap hukum, orang akan tanya, hukum ni praktikal ke tidak? Boleh buat begitu? Kau cakap saja. Mana bukti? Siapa dia boleh bukti? Takkanlah kalau Nabi tidak sesuai, nak berlaku perzinahan, nak berlaku minum arak dan sebagainya. Siapa dia yang boleh sesuai? Siapa? Yang boleh ialah sahabat. Boleh berlaku untuk panduan kepada orang kemudian. Tetapi kita duduk kata kepada sahabat ni tidak masuk, dia melakukan itu, melakukan ini. Kita tengok sejarah. Kalau kita berlaku kepada kita sanggup ke buat seperti dia? Betul dia telah berzina, betul. Tetapi dia pergi minta Rasulullah jalankan hukum Islam ke atas, dan dia reda. Sampai Nabi kata, kamu gila ke? Tidak, dia pusing pergi ke sana. Nabi paling, dia pergi dah. Berani, sanggup mati kerana kerana menjalani hukum Islam. Nak ceritanya, hukum Islam ni boleh diterima. Bukan masalah orang yang menjadi saksi tengok dia berzina apa, tidak. Dia sendiri mengaku. Sebab dia yakin dengan hari kemudian, daripada dia diseksa kemudian hari di akhirat nanti, baik lagi dia diseksa di dalam dunia. Itu keyakinan dia, itu akidahnya. Besar tu, tinggi tu kedudukannya. Dengan sebab itu, apabila dalam hadis ada sebut, apabila ada seorang dua sahabat yang bersungguhlah berlaku macam tu pada dia buat benda macam ni, Nabi SAW kata, jangan kata apa-apa kepada dia. Dia sudah mati dah. Aku nampak dia duduk berenang dalam syurga. Betul, dia telah berzina. Tapi jangan kita pandang dia lekeh. Ahli syurga. Nabi sendiri cakap. Jadi macam mana kita nak pertikaikan? Apalagi kalau kita kata dia tu, mana hadis yang kita riwayat daripada dia? Tak ada. Tak perlu ragu. Kita nak kata dia ni, kita tak boleh harap lah, sebab dia pernah berzina. Dia berzina pun dia boleh bertaubat. Dia telah bertaubat.
Kalau kita tak boleh tahu taubat kita tu diterima ke atau tidak. Tapi kalau macam dia, Nabi SAW kalau sudah kata begitu, tentu sudah diterima taubatnya. Tentu sudah diterima taubatnya. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh kritik sewenang-wenang, tak boleh. Jangan cuba-cuba, tak boleh. Antara tokoh ahli sunnah yang cuba mengkritik tapi dia tersasut menyeleweng ialah Maulana Maududi. Buku dia tu ada terjemah dalam bahasa Melayu, kena beringat sikit. Sudah sedozen lebih orang jawab dah buku tu. Orang bagi peringatan, jangan. Dia kritik Sayyidina Uthman, dia kritik Sayyidina Muawiyah. Tak boleh. Khilafah dan kerajaan. Buku tu Khilafah dan Kerajaan sudah ada terjemah Melayu tu tak pasti pula Indonesia ke Melayu Malaysia ni tak pasti ya. Dan buku itu masyhur tersebar dengan meluas, tapi sudah ramai ulama-ulama kita kritik, sebutkan satu-satu di mana kesilapannya, dan itu antara sebab kenapa ramai ulama-ulama ahli sunnah tidak berpandangan baik terhadap Maulid. Walaupun ada yang sederhana mengatakan itu kesilapan dia bukan dengan sengaja sebenarnya, kesilapan dia, tersasut. Dan kita nampak dia sebenarnya bukan maksud nak memburuk-burukkan sahabat, tetapi dia adalah mangsa, salah seorang mangsa.